Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah pelajar-pelajar, hari ini cikgu nak ajar algebra 005 iaitu cara-cara untuk kita faktorkan persamaan ataupun penyataan algebra. Okey. Jadi contoh yang pertama ialah 3x campur 6. So macam mana kita nak faktorkan dia? Yang pertama sekali kita lihat kepada sama ada huruf ataupun nombor yang ada dalam kita punya persamaan kita. Okey. Jadi yang pertama tengok sini x. X kat sini tak ada pasangan kan, tak ada kawan dia. Okey, jadi tak perlu buat apa-apa lah pada x sebab x tak ada pasangan, tak ada kawan. Yang ada kawan ialah nombor 3 dan nombor 6 saja yang ada kawan dia. 3 dengan nombor 6. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita cari sifir dia. Sifir kat sini tengok yang mana nombor besar. Nombor besar ialah 6 kan. 6 lebih besar daripada 3. Jadi maksudnya ialah 6 ni boleh ditulis sebagai 3 darab dengan sesuatu. Okay, kita tahu bahawa 3 darab 2 sama dengan 6 kan. Jadi 6 sama dengan 3 darab 2. Jadi kita boleh tuliskan persamaan ni kepada 3x campur dengan 3 darab dengan 2. Macam ni. Okey, 3x campur dengan 3 darab 2. Jadi disebabkan dalam sebutan yang pertama ni ada 3 kat depan dan sebutan yang kedua pun ada 3 kat depan. Jadi kita boleh keluarkan. Bila tersebut faktorkan tu maksudnya kita keluarkan nombor yang serupa letak kat depan. So kat sini kita keluarkan 3. Lepas tu bila kita dah keluarkan 3, kita kurung. Buat kurungan. Okey, sebab 3 dah pisah daripada x, so tinggal x kat dalam. Campur dengan 3 dah keluar kat luar, 3 ni pun keluar kat luar juga, so tinggal 2 kat dalam. So 3, jadi 3x campur 6, bila difaktorkan dia jadi 3 kurungan x campur dengan 2. Contoh kedua, faktorkan. Contoh kedua, faktorkan. Okey. Misalnya sini PQ P kuasa 2 Q campur dengan PR. Misalnya macam tu. Okey, dia suruh faktorkan P kuasa 2 Q campur dengan PR. So macam mana nak faktorkan sini? Okey, sama macam tadi cikgu cakap. Tengok pasangan dia. Kita ada dua sebutan kat sini. Sebutan yang pertama, okey, P kuasa 2 campur P kuasa 2 Q. Sebutan kedua ialah plus PR. Okey. Tengok kat sini, sebutan pertama, kita tengok Q dulu. Q ada tak pasangan Q dalam sebutan kedua? Tak ada kan? Okey. Okey, sama juga dalam sebutan kedua, ada tak siapa yang tak ada pasangan? R. R tak ada pasangan. Orang yang tak ada pasangan akan duduk dalam kurungan. Orang yang ada kawan dia, dia boleh duduk kat luar. Ada geng, dia ada geng boleh lepak kat luar. Tapi sebelum tu, kita kena pecah-pecahkan dulu. Okey, ni sama dengan P kuasa 2 ni sama dengan P darab dengan P. Sebab ada kuasa 2 tu maksudnya ada 2 P lah. P darab Q. Campur dengan P dengan R. Okey. Jadi, dekat sini, kita tengok yang ada geng ialah P ni dengan P ni ada geng kan. Okey, bila dia ada geng, dia boleh lepak kat luar lah. Yang tak ada geng tu, okey, kena duduk kat dalam. So, ini kita boleh tulis menjadi P letak kat luar dalam kurungan sebab P seorang dah keluar. So, tinggal yang kat dalam PQ. So, PQ campur dengan, yang ni P pun dah keluar. So, tinggal R kat dalam. So, jadi R. Okey, P darab dengan PQ campur dengan R. Okay. Contoh yang ketiga. Contoh 3. Faktorkan
faktorkan 3 PQ campur dengan 6 RQ. Okey, so macam mana nak faktorkan? Yang ni, yang pertama sekali, kita tengok huruf dulu. Okey, huruf mana yang tak ada pasangan? Huruf P tak ada pasangan, R tak ada pasangan kan dalam sebutan. Ada dua sebutan sini. Sebutan pertama ialah 3PQ, sebutan kedua ialah 6RQ. Okey, dalam sebutan pertama, bila kita bandingkan sebutan pertama dengan sebutan kedua, yang tak ada pasangan ialah P dengan R. Tapi Q ada pasangan kan? Okey, Q ada dalam sebutan pertama dan juga Q ada dalam sebutan kedua. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita tengok pada nombor. So nombor kita ialah 3 dan 6. Okey, so nombor yang paling besar ialah 6, nombor yang paling kecil ialah 3. Ambil kalkulator. Okey, bahagi 6 bahagi dengan 3. Sama dengan berapa? 6 bahagi 3 sama dengan 2. Maksudnya kat sini ialah, okey, maksudnya 6 ni boleh ditulis sebagai 3 darab dengan 2. Okey, maka kita akan tulis kat sini 3PQ campur dengan 6 tadi, tukarkan balik semula jadi 3 darab 2. 3 darab 2 darab R darab Q. Okay. Kemudian kita boleh keluarkan nombor yang serupa. Yang ada geng duduk letak kat luar. Siapa yang ada geng kat sini? Yang pertama 3 ada geng. Lepas tu Q ada geng. Yang tak ada geng duduk kat dalam lah. Diam-diam kat dalam ya. Jangan keluar. Yang tak ada geng boleh keluar dekat luar. So dia jadi sini. Okay. Wakil dia seorang. Jangan tulis 2, 2, 3, 3. Tak, 3 saja. 3. Lepas tu Q. Lepas tu buat kurungan. Yang tak boleh keluar ialah P dan 2R. So dia jadi situ. P tambah dengan 2R. Dah siap kita punya perfaktoran kita. Okay. Apa lagi perfaktoran kat sini? Perfaktoran ini perfaktoran yang mudahlah, yang tidak melibatkan persamaan kuadratik. Kalau persamaan kuadratik, perfaktoran dia lain lah. Okey. So contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat ialah okey, tadi kita guna semua tambah, sekarang kita ada yang tolak pula. Okey, so jadi misalnya 6 M N tolak dengan 2 MS, misalnya macam ni. Okay, so macam mana nak faktorkan dia? Yang pertama tengok nombor dulu, tengok huruf dulu. Huruf ABC kita dulu. So sekarang yang ABC kita dalam sebutan pertama ialah MN. Huruf ABC dalam sebutan kedua ialah MS. Jadi yang mana yang serupa? Kita tengok yang serupa ialah M kan? Okay. So M ni ada pasangan. Yang tak ada pasangan akan duduk dalam kurungan. Yang ada pasangan tadi dia akan stay kat luar. Kemudian dah tengok kepada huruf ABC, tengok pula kepada nombor. So kita ada nombor 6 dan kita ada nombor 2. So apa yang kita buat ialah 6 bahagi dengan 2. Ambil yang besar bahagi dengan nombor kecil. So 6 bahagi 2 sama dengan 3. Maksudnya apa? 6 boleh ditulis sebagai 3 darab dengan 2. Jadi ini sama dengan 3 darab 2 MN tolak dengan 2 MS. Okey, sekarang kita tengok yang mana yang serupa, kita pindahkan letak kat luar. So kita dapati yang ada geng ialah 2, okey, kemudian M kan. Jadi 2 dengan M tadi kita pindah letak kat luar. So dia jadi 2M, lepas tu buka kurungan, yang tak ada pasangan duduk kat dalam ya, 3N tolak dengan S. Ini kita punya perfaktoran kita. Okey, contoh yang terakhir untuk hari ini, contoh terakhir, contoh kelima. Okay, contoh kelima kita ialah misalnya kita ada okey, dalam bentuk pecahan pula. Bentuk pecahan, misalnya kita ada 3S campur dengan 1 bahagi dengan okey,
6S campur dengan bukan, ni 6 campur dengan 2. Okey, campur dengan 2. Soalannya ni. Okey. Soalan dia permudahkan. Okey, so macam mana kita nak buat? Yang pertama sekali, kita tak boleh nak permudahkan sini sebab atas tak boleh buat apalah. Sebab dah simple. Cuma yang nombor dekat bahagian bawah ni, okey, yang penyebut dia ni, boleh kita buat sesuatu sebab 6S tu 6 boleh cuba bahagikan dengan 2. Sebab ambil 6 nombor besar, lepas tu 2 nombor kecil. So 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi 6 boleh ditulis sebagai 6 sama dengan 3 darab dengan 2. Jadi kat sini, kita dapati 3S campur dengan 1, boleh, pecahan ni boleh ditulis sebagai 3 darab 2 darab S campur dengan 2. Okey. So, ini sama dengan 3S campur 1 bahagi dengan okey, sekarang siapa yang serupa? Yang ada geng. Okey, 2 ada geng, 2 ada geng. Okey kan? Okey, yang tak ada geng ialah 3 dengan S dengan 1. So, jadi kita keluarkan 2. So, yang dalam ni 3S campur. So, bila keluarkan 2 kat sini, dia sebenarnya ada nombor 1 kat sini. Senyap dia duduk. Tapi dia tak kita tak tulis nombor 1 kan? So, bila kita keluarkan 2, sebenarnya akan tinggal dalam ni ialah 1 tinggal kat dalam ni. Okey, so kita akan dapat situ 3S campur 1 bahagi dengan 2 dalam kurungan 3S campur 1. So, kita boleh potonglah yang atas ni. Ni boleh potong ke sini. So, jawapan kita ialah tinggal 1/2. Okay. So, cikgu nak bagi tahu. Bila ini selalu pelajar lupa lah. Okay, misalnya, ini nota kan. Nota. Kalau misalnya kita ada 3S campur dengan 3 misalnya. So, bila kita nak faktorkan dia keluar kat sini. So, kita dapati bahawa yang ada geng ialah 3 ni sini kan. So, kita akan tulis sama dengan 3 letak kat luar sebab ada geng. S campur dengan, sini bila 3 ni dikeluarkan, dia sebenarnya ada penyokong dia. Kita tak tulis je. Sebenarnya ialah ada 1, darab dengan 1 itu sebenarnya. So, jadi tinggalkan 1 kat dalam ni. So, jadi 3 dalam kurungan S campur dengan 1. Contoh lain, okay. 4X campur dengan 4. Okay. Bila kita faktorkan 4X campur dengan 4, okay, kita tengok dapati bahawa yang serupa ialah 4 kan. Jadi bila kita nak keluarkan 4, so kita keluarkan 4 dalam macam ni, lepas tu letak kat luar. Kemudian yang tinggal kat dalam ialah X kan, sebab dia tak ada kawan. So, jadi X tambah, sini sebenarnya ada darab dengan 1 saja, cuma kita tak tahu saja. Okay, so darab tambah 1. So ini ialah perfaktoran sebenar. Jadi jangan lupa, kalau misalnya ada macam kes macam ni, jangan lupa, selalu pelajar terlupa letak nombor 1 dekat sini. So, kalau terlupa tu memang rugi dah. Jadi, setakat ni saja untuk kelas hari ini. Jumpa lagi insyaAllah dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.